Michael, Ya, petani pemula lebih bagus bela ayam petelur ke ayam pedaging? saya akan showkan ayam pedaging. Saudara boleh menyelbit dia dalam masa 3 bulan. Kalau ayam telur, saudara kena tunggu 16 minggu sebelum dia boleh bertelur dan untuk menghasilkan cash flow. Macam mana dia punya equipment? Treatment dia sangat ringkas saja. Kamu memerlukan traktor bergerak. Satu traktor bergerak itu boleh letak dalam lingkungan 20 ke 25 ekor ayam. Kalau bertelur, equipment dia lain sikit. Dia memerlukan chicken tractor mobile yang besar. Kalau saya nak mulakan ayam pedaging, Ya. skala kecil lah, bakar apa yang paling sesuai? Kalau ayam pedaging, selalunya kita menggunakan ayam kacuk. Kalau ayam bertelur tu, saudara boleh menggunakan Lohmann Brown atau Rhode Island Red. Rhode Island ni orang cakap mahal, betul ke? Ya, dia mahal sikit, tapi dari segi ketahanan dia dengan cuaca Malaysia di sini, mereka lebih baik. Balik home pun boleh, tidak mengapa. Kalau pedaging selain ayam kacuk, ayam lain apa lagi? Ayam gajah pun boleh, tapi masalah dengan ayam gajah ialah dia tidak boleh tahan panasan. Semua bakar ayam ni, dia punya perbezaan temperamen ketahanan apa lagi? Lagi satu ialah daging. Tekstur daging dia berbeza. Kacuk rasa dia lebih firm. Kalau yang gajah itu dia lebih lembek.